Kuala Lumpur menjadi saksi sejarah baharu bola sepak Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino hari ini mengumumkan penganjuran kejohanan serantau baharu yang dinamakan FIFA ASEAN Cup melibatkan kesemua 11 negara Asia Tenggara. Infantino berkata, kejohanan ini akan berlangsung dalam kalender perlawanan antarabangsa FIFA bagi memastikan impaknya besar terhadap pembangunan bola sepak di rantau ini yang mempunyai hampir 700 juta penduduk. Pengumuman bersejarah ini dibuat selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara FIFA dan ASEAN disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN 2025 sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Centre.